Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada tim channel. Dan korang jangan lupa subscribe, like, share. Dan korang, kita lagi 4 subscriber untuk cecah 100 subscriber guys. Dan yang pada yang subscribe, aku ucapkan terima kasih. Dan jom, hari ini kita nak main game OB macam biasa. Allah, game OB macam biasa. Okay, bonus OB, mood OB. Kita main yang sebabkan aku hidup dari depan sini, kita depan sini. Okay, jom. Kita tekan kunci Okay. Okay, ni senang korang. Cuma aku tak tahulah ada siapa ke tak ada. Oh, dia ada masa Orang ni tu. Macam mana nak kontrol ni? Aku pun tak pandai kontrol ni. Oh, dah susah dah guys. Sudah kentuk. Nak kentuk tadi. Oh, sini. Hah? Satu. Ada? Tak ni macam mana kurang? Aku mana pandangnya je bang. Aku mula di sini. Oh, betul lah sini lah. Okay. Lagi. Okay. Korang jangan lupa tengok video aku baru upload 6 minit yang lalu, okay? Aku upload hari ni. Semalam aku buat. Hari ni aku upload. Aku balik nak upload. Waktu ni aku upload esok ke petang ke. Ni memang aku buat satu. Aku nak kat pukul 2 lah. Macam itulah aku buat. Okay, jom. Okay, boleh korang lompat. Kemudian ni, aku tak nampak sangat sebab warna putih kan. Kalau wanita aku nampak lah. Ni macam warna putih. Aku nak cepat-cepat warna-warna masuk warna-warna ni. Sebab apa? Aku tak boleh tengok warna putih ni. Aku tak nampak. Entah depan ni ada laser. Ini pun aku nampak. Apa maksud ni? Aku tak tahu apa maksud dia. Tapi abaikan, ada nyawa kan. Kita haruslah menjimat nyawa ya. Ya. Okay. Like dulu. Aku akan buat 3 konten kot. 3 konten kot. Kalau ada kot. Kalau ada kot tu sebenar, tak sebenar. Jom. Kita berakhir di warna putih ni. Kita nak masuk ke warna hijau. Okay, aku tak boleh nampak warna putih cepat. Okay, dah. Okay, mantap. Nampak sikit kan laser tu yang mana. Warna putih. Awal-awal warna putih dah. Awal tu. Mana lah warna hijau je. Macam ni kan cantik sikit. Allah, cantik-cantik juga. Ni mati ni saya nak kontrol. Berfikir kalau logika. Sekarang delicate. Secara logika. Tahu logika juga. Game ni macam tak boleh kontrol je ni. Game ni memang tak boleh kontrol korang Aku buat sikit. Ini tak ada lagu Bawa sedap sikit. Okay, kita kena. Okay lah tu. Allah. Manalah aku tahu. Aku ingat boleh lah. Ni tengah. Okay. Tunggu benda ni jalan dulu Okay. Ni macam mana nak kontrol pula ni? Mana aku tahu nak macam mana. Lantaklah. Nyawa kita nyawa ke lantak. Kisahlah tu. Nanti nyawa tu tumbuh juga kan. Kalau nyawa masuk, masalah nyawa tu tak tumbuh. Okay, dah 30 stage. Okay. Tolong. Okay, boleh buat. Mati. Lah, selalunya merah. Ada kecil. Jangan loncat Okay, ya.
baguslah dapur ya. Anak-anak betul mana betul betul. Aku masih tak mati apa ni? Okey, sini. Okey, tu dapat. Okey, lalu. Okey, lalu yang masih tu. Okey, tu. Okey. Ya. Okey. Poin lagi ya. Game checkpoint memang aku suka. Aku baru dapat game ni. Asalkan ada checkpoint tu je. Tak ada checkpoint dia macam menyusahkan lah. Macam buat aku marah. Lepas tu bila buat aku marah, aku apa? Aku tak nak buat konten dia. Aduh, benci warna kuning. Aku semua warna benci. Ada kita. Okey, cun dapat. Okay, loncat lagi. Nasib baik dia bertembus ya. Okey. Ini agak menyusahkan sikit. Makin lama makin susah. Kau nampak je senang ke tak sebenarnya dekat dalaman dia. Ini susah. Aku tengok aku tak nampak sebab dah warna kuning. Mana buatlah warna merah. Salahkan lah. Aku bisa lebih. Salahkan aku dia bukan salah. Aku sama tak. Masalah ni warna kuning aku tak suka ni. Aku suka warna hijau lagi tu aku suka. Aku tak suka warna kuning sebab tadi aku kena mati je. Mati sebab kan dia warna kuning. Hobi tu warna kuning. Ni dah kenapa? Aku buat bantik ni kan. Jangan korang makin lama makin susah. Aku tak betul ni. Aku buat satu kompon. Aku begitu. Pukul 2. Pukul 5 nanti aku akan buat dekat bukan. Pukul 3 nanti kita sama buat konten. Okey, cuba dapat. Allah. Ya Allah. Okey, nak kat stage 50 je. Stage 50 ni kadang-kadang ni susah. Kadang-kadang ni memang susah lah kalau bagi aku lah. Aku tak tahu lah bagi orang lain senang. Aku susah, bagi aku memang susah. Ini pun aku senang tapi sebenarnya susah ni kan. Kita ni semua macam menyusahkan kerja dia. Gini menjadah dia. Okey, jap. Aku terpaksakan buka luar sini. Aku tak nampak jatuh. Okey, jap korang Okey, tak pincal aku. Tak punya biasa tu. Okey, tapi jatuh korang. Bangun lagi. Okey. Apa nak masuk tu susah? Nak masuk tu susah lah. Kenapa kena macam ni? Masuk kat sini. Bau boleh. Ni aku tak nampak lah korang. Aduh. Apa lah buat gini warna kuning tak tahu. Tahu lah cantik. Aduh. Cantik juga. Laser tu buat lah warna merah. Nampak tak? Banyak kali aku mati. Siapa pun dia suka kayak game ni. Yang baik ni. Okey, tak ada. Saya lepas. Loncat ni korang Loncat tapi jatuh. Tak ni masalah mati ni. Okey, jap nak tengok dulu cerita dia apa. Okey, kau sabar jap. Kita nak menyerah. Dia ni memang aku suka makan tai. Aku suka ni. Mau tengok lah apa kata dia. Tengok lagi ni macam aku dia. Macam tu sampah apa dia. Pasal ni macam mana? Ada satu lagi ni. Sot. Ni dah susah lagi.
Naik macam mana korang? Ha? Macam mana ni nak naik ni? Tekan. Tak mau tekan. Stairs. Aduh, dah kena bayar speed. Ni macam mana nak jalan ni? Oh, ikut tepi. Apa dia lagi ikut tepi kot? Aku rasa ikut tepi. Aku rasa ikut tepi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana ni ke atas? Betul lah hingan ni. Senang je korang ni. Bila korang panjat sini jatuh bagaimana susah ya. Aku nak marah ni. Okey, jom. Set loncat jangan tak loncat Loncat So, kemudian ini loncat. Okey. Tekan ni, tekan sini. Ni tekan sini. Mati, mantap. Okey, tak apa, lalu. Ular kata kalau loncat lah. Ambil sangat gini. Dilarang lompat ya. Kalau lompat jadi cakup. Okey, berjaya. Okey, kita berjaya ya. Melepasi jalan neraka tadi ya. Jalan neraka udah susah. Ini macam mana jalan yang lain ni? Aduh. Susah ni korang. Tak susah sangat ni. Aduh, tak naik. Macam mana nak naik ni korang? Ada wakangnya tu. Sampai sini dulu video kita. Kalau ada terkasar besar atau tersilap konten, aku minta maaf. Bye bye.